guys, Assalamualaikum. Saya welcome back to Malaysia Aviation Edits. Kau nak masuk Boleh lah. Dia nak masuk. Ni ada lagi seorang bos. Dia nak masuk. Ini video ada orang nak masuk. Ini muka dia yang dalam video lagi satu yang nyanyi yang lagi satu. Ini saya nak hantar lagi. Video nanti nak hantar bila? Ni game. Kau lapis sikit, jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Dah jom. Kita cari tempat. Ha? Dia lagi mana lah? Takkan nak pergi satu sekolah kan? Tanya YouTuber kita. Apa kata kita lalu dekat... Kau nak lalu kat mana? Aku rendah. Sana. Kita tengok makanan lah. Bagus juga kan? Tengok makanan. Kita tengok makanan. Tengok makanan. Bampi tu je. Tengok makanan. Amalan cantik. Ini budak siapa ni? Oi, kau cakap apa? Dosa tau. Ni. Jom lah tengok dulu. Ada apa? Ada apa? Jom lah dulu guys. Kita tengok. Dah makan belum? Dah. Makan lagi? Dah kenyang cikgu. Dah kenyang cikgu. Jangan paksa. Saya tengah buat live cikgu. Buat live. Dah habis lah. Dah habis lah dia punya trofi. Tadi banyak kan? Tadi banyak. Banyak ada kuih. Ada kuih lagi, ada apa? Ada tu. Ada duduk hitam. Singgit. Ada ni. Kau rasa ada apa kat sekolah ni rasanya? Aku rasa ada macam-macam lah. Macam-macam tu ada apa rasanya? Macam-macam tu ada apa? Dia macam ada kuih, dessert, kek. Hakim ada Hakim? Ada? Nak makan Hakim? Tengok saya dekat mana, saya dekat sini. Siapa nak rasa Ada es krim bos. Ada es krim bos. Wih, ada es krim bos. Ada es krim bos, ambil bos. Ambil. Ambil kari dan sebagainya. Cikgu. Bus yang terakhir. Okey, jadi kita nak makan es krim kan? Bus yang terakhir mana? Bus yang dimakan mana? Pelbagai buah-buahan yang telah disediakan. Baik, saya boleh jemput Makan es krim guys. Cikgu Tamil lah. Oh, dah makan Cikgu Tilam. Boleh terangkan Cikgu Tilam petik buah apa ni Cikgu Tilam? Sekejap, aku nak kena ada orang buka sikit. Hello, good morning. Okay. Fruits are very good for our health, and please make sure you come to my booth and try to keep your health in good condition. Please welcome to the right buah. Gumbar Raya. Okay, come. All of you please come. Health is our wealth. Wealth is important in our life. Please come. Thank you. Okay, terima kasih Cikgu Tila. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 booth yang telah disediakan. Pelbagai makanan yang boleh kita makan. Sementara kita nak tunggu aktiviti seterusnya iaitu pakaian sedotan. Siapa yang masuk pertandingan ini harap boleh bersiap sedia. Harap boleh bersiap sedia ya. Bila-bila masa sahaja kita boleh panggil. Okey, mohon bagi laluan nak letak meja juri. Yang makan dekat atas pentas ada masa lagi. Ada masa 10 minit lagi sebelum pertandingan dijalankan. Letak sini dulu. Kita makan dulu.
Adik. Habis. Habis. Nak aiskrim tak? Habis ke? Nak aiskrim ke tidak? Adik. Adik. Yusof ambil lagi. Adik. Sedap guys. Aku nak makan lagi. Okay guys. Sekejap tunggu. Lagi 10 minit lagi. Semua peserta pakaian raya Sedondon harap boleh bersedia. Dalam masa 10 minit Dalam lagi kita akan aku start dulu